Sindiket penyeludupan migran kini dilihat semakin berani apabila sanggup mengenakan bayaran sehingga RM15,000 bagi membawa masuk warga asing ke Malaysia secara haram. Kegiatan licik itu bagaimanapun berjaya dibongkar selepas satu operasi khas Jabatan Imigresen Malaysia atau JEM dilaksanakan di Petaling Jaya, Selangor. Serbuan yang dijalankan bahagian penguatkuasaan Ibu Pejabat JEM Putrajaya pada Selasa lalu itu berjaya melumpuhkan satu kumpulan dikenali sebagai Geng Syafiq yang dipercayai aktif menjalankan kegiatan penyeludupan warga Bangladesh sejak Februari 2026. Operasi yang dilakukan sekitar jam 2 petang itu menyasarkan sebuah rumah transit di kawasan lot kedai yang dipercayai digunakan sebagai tempat persembunyian sementara migran sebelum dihantar ke lokasi lain di sekitar Lembah Klang. Hasil serbuan, pihak berkuasa berjaya menahan 9 warga Bangladesh yang dipercayai baru diseludup masuk ke Malaysia. Siasatan awal mendapati kumpulan migran terbabit terlebih dahulu dibawa masuk ke sebuah negara jiran sebelum memasuki Malaysia secara haram melalui laluan di Kelantan. Turut ditahan dalam operasi itu ialah 2 lelaki warga Bangladesh yang dipercayai menjadi ahli sindiket. Mereka dipercayai berperanan sebagai penyelaras perjalanan serta penjaga rumah transit bagi memastikan pergerakan migran tidak dihidu pihak berkuasa. Menurut Ketua Pengarah Imigresen, Zakaria Shahaban, sindiket berkenaan dipercayai menawarkan pakej membawa masuk warga asing menggunakan laluan negara ketiga sebelum memasuki Malaysia secara haram. Apa yang lebih mengejutkan, sindiket ini dipercayai mengenakan bayaran antara RM12,000 hingga RM15,000 bagi setiap individu yang mahu diseludup masuk ke negara ini. Berdasarkan anggaran pihak berkuasa, kumpulan tersebut dipercayai telah mengaut keuntungan sekitar 1.6 juta sejak mula beroperasi. Pihak berkuasa percaya permintaan tinggi terhadap pekerjaan tidak sah di Malaysia menjadi antara faktor utama sindiket seperti ini terus aktif. Selain itu, penggunaan rumah transit sementara di kawasan bandar turut dipercayai menjadi taktik bagi mengelakkan kegiatan mereka dikesan lebih awal oleh pihak penguatkuasa. Kesemua individu yang ditahan berusia antara 20 hingga 49 tahun kini ditempatkan di Depot Imigresen Putrajaya bagi membantu siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 atau ATIPSOM. Dalam masa sama, JEM turut menegaskan bahawa tindakan tegas akan terus diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar Akta Imigresen 1959,63, Akta Pasport 1966 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Pihak imigresen turut memberi amaran bahawa sebarang cubaan membawa masuk warga asing secara haram bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh mengancam keselamatan serta kestabilan negara jika tidak dibendung lebih awal. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.